Rotor magnet ni memang ketat, tak boleh buka pakai tangan. Jom kita buka. Kita pakai special tool, magnet pula, dan juga special bush. Special bush ni wajib untuk lindungi trip crankshaft. Masukkan dalam trip crankshaft, masukkan magnet pula. Magnet pula ni ada 3 skru panjang. Pastikan skru panjang ni masuk dekat lubang yang aku tunjukkan dan bulatkan ni. Ikat 3 skru ni sehingga rata. Pastikan 3 skru ni sama-sama masuk, sama-sama ke dalam. Jangan ada tinggi, jangan ada rendah. Pastikan skru tu cukup dalam supaya trip magnet ni tak rosak. Bila ikat zigzag, kita pun dah yakin dah sekata. Kita test macam seperti dalam video. Alat seterusnya kita perlukan soket saiz 19 dan juga cordless. Itulah bunyi letupan bila magnet tercabut. Korang jangan takut, jangan risau pula. Itu bukan bunyi rosak, memang itu bunyi dia. Dah settle terpisah, kita cabut-cabut barang dulu. Inilah trip yang aku kata tu kena jaga. Nampak tak? Barulah dia tak kembang. Sekianlah proses untuk kita buka magnet. Bolehlah kita tukar header bearing selepas ni. Nak check crankshaft pun boleh. Semoga membantu. Share ramai-ramai. Bye-bye.